Hari semalam Amerika sendiri royak, dia orang dah letup anak Khamenei, iaitu Mujtaba. Saya kata serangan itu sasar sekali pemimpin tertinggi Iran sekali lagi. Jadi tak ada nak tanya, Mujtaba ni hidup lah tidak? Bunyi macam Amerika ni menang besar. Tapi ikut berita paling baru, kali ni Amerika cuma main propaganda aja. Okey, dia orang tak kisah pun serangan ni jadi ke tak. Ada buat serangan. Cuma tujuannya nak sebarkan kabar angin hak sengaja. Mereka tahu kalau betul-betul nak bunuh anak Khamenei, benda pertama kena buat iaitu paksa dia keluar dan tunjukkan diri dia. Okey, kalau Mujtaba ni tak setubik keluar dan sebenarnya dia masih hidup lagi. Jadi soalan besar lah ni ialah apakah Iran nak buat? Okey, ialah Iran nak buat apa sebenarnya? Bila mereka sebar kabar angin gini, tapi anak Khamenei senyap, tak beri respon apa-apa. Jadi mereka dengan Israel akan terus sebar cerita palsu lagi lah. Dan ini memang boleh ganggu dalam urusan Iran. Lagi-lagi kalau dia baru nak ambil alih sebagai pemimpin hak paling utama di negara Iran. Tapi kalau dia tubik beri respon pun, kena ingat juga dalam Iran sendiri ada orang ramai pengintip. Dan ada orang dalam. Dan sampai lah ni belum selesai lagi masalah dia. Takut dia tubik apa-apa kan terjadi. Mak kata orang, benda dah pun dah lama, dah tebal, dah menjadi bukit. Dulu sikit-sikit lah ni dah menjadi bukit. Jadi maksudnya masalah gini bukan boleh selesai dalam sehari dua. Ia memang berat. Okey, masalah pengintip. Lah ni bantahan makin banyak. Ramai orang duk berhati situasi ni betul-betul. Mungkin nanti ada perancangan nak tubik bui penjelasan. Dan masa itu Amerika pun mungkin dapat maklumat tertentu. Okey, kalau Mujtaba ambil langkah keras, contohnya bagi pegawai IRGC bertindak dulu tekan kumpulan pembangkang dia, masuk hak pro Amerika, situasi mungkin boleh berubah. Okey, memang betul molek sebelum ni Iran tak boleh bersih habis pengintip dalil dia. Masuk rangkaian hak orang panggil tentera bayangan. Okey, jadi sebenarnya kalau nak banding daripada nak jawab kabar angin, kuasa sebenarnya ada dalam tangan diri dia sendiri, Mujtaba. Kalau Iran buat serangan balas keras, contoh buat beberapa gelombang serangan balik ke Amerika, itu lebih kuat buktinya daripada sekadar kecek aja. Okey, isu pengkhianat dalam negara dia ni memang lama dah duk kecek, tapi jelas lah ni benda ni memang isu besar. Hak Iran kena ambil serius sangat-sangat.